Okay, Assalamualaikum. Hari ini aku ada sebuah cerita seram untuk dikongsikan dengan korang semua. Kisah seram ni adalah sebuah kisah seram yang dialami oleh seorang penghantar makanan. Itu nama dia Amir. Amir ni mendapat pesanan terakhir waktu tu dah larut malam. Tapi Amir tetap terima juga tawaran untuk menghantar makanan di sebuah lokasi yang agak menyeramkan. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, jom kita ikuti kisah Amir. Okey, ini Amir. Amir ni adalah seorang yang rajin dan dia sanggup bekerja lebih masa, terutamanya pada waktu malam kerana insentif yang lebih tinggi. Waktu ni sudah larut malam. Amir pun terasa letih. So, Amir ambil keputusan untuk balik saja dan berehat di rumah. Tetapi tiba-tiba satu order telah masuk di dalam telefon Amir. Amir dia terlupa rupanya nak padamkan aplikasi penghantaran makanan tersebut. Disebabkan bayarannya yang agak lumayan dan lokasi penghantaran tidak begitu jauh, Amir pun mengambil keputusan untuk menerima tawaran tersebut. Okey, disingkatkan cerita, Amir pun beli makanan customer tersebut dan dia terus menuju ke lokasi penghantaran. Setibanya Amir di lokasi, Amir mendapati sebuah rumah yang agak menyeramkan. Tiba-tiba muncul sosok tubuh seorang wanita cantik, pucat, yang memakai baju berwarna hitam. Amir pun menghulurkan makanan kepada wanita tersebut. Dan wanita tersebut menghulurkan beberapa wang kertas kepada Amir. Apa yang menghairankan, wang kertas itu terasa sangat sejuk. Apa yang menghairankan lagi, wanita itu sempat menoleh dan merenung Amir. Amir yang ketakutan bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sebelum Amir pulang, dia singgah sebentar di sebuah kedai. Alangkah terkejutnya dia mendapati wang yang diterima daripada wanita tersebut bertukar menjadi daun. Apa yang menghairankan lagi adalah profil wanita tersebut bernama Arwah Saliha. Okey, macam mana cerita tadi? Menarik tak? Kalau korang rasa menarik, jangan lupa subscribe dan like. Sebab lepas ni kita akan ada lebih banyak lagi cerita-cerita menarik. So, perlu diingat juga, cerita ini adalah rekaan semata-mata. Tidak ada kena-mengena yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Okay, see you in the next video.